Gang! On a budget. Meet Mimi. She's an introvert. She doesn't like people. I'm Mia. I have to introduce myself because she doesn't want to. Clearly an extrovert. Okay, so we're gonna go to Kita nak makan wagyu. Hani nyam. Aku tak tahulah tapi Dia belanja. Yes, thank aku you. rasa sedap lah kot kan. Aku pernah je makan wagyu tapi aku tak pernah makan wagyu dekat sini. So sekarang ni kita nak kena makan wagyu ke? Tapi dia sebenarnya banyak sangat menu je. So kita Dah pergi mesti dah makan wagyu habis tu. Dia macam-macam. Ada teppanyaki, ada Teppanyaki Sungai Wang ada shabu-shabu, teppanyaki. ada Wagyu lah Sungai Wang. Tengok beg baru ini yang beli dekat last episode ni. Kat mana? Kat mana kita beli? Second Street. Siapa yang cari? Akulah. Yes. Jom, kita nak pergi makan. Iwi nak belanja, jom. Aku tak tahulah apa nasib aku ini. Nasib baik hari ni birthday dia. So, bertabah je lah Iwin. Kau belanja je lah. Tapi dia masa tengah renovate, kau buka ke tak buka benda ni? So, okay, kita dah sampai ke Wagyu Yakiniku. Kita nak makan kat sini. So, kita tengok kat luar tu tulis free Wagyu ramen. Benda free, jom mari. Careful. Hai. Dua orang. Kita ada booking. Okay, so ni vibe dia untuk hari ni. Kita. Dia adalah hanbok juga. Saya nak pakai ni. Awak nak pakai apa? Awak pakai yang dalam lah. Okay, satu. Iwi nak pakai apa? Pilih yang mana-mana. Biru tu okey tak? Ini cute. Okay. So aku pakai dulu. Mia Chan. Hello. Iwin Chan, Mia Chan. Iwi Chan. Hai. Okay, kita order dulu. Order terus kan tak? Boleh juga. Ya. Hungry. Okay, ni kita biarkan Banyaknya pilihan. Mia Tak tahu nak pilih ni. apa-apa. dia nak makan apa. Saya suka ada orang belanja. Saya order je, dia bayar kan? Saya lari dulu kak. Boleh tunjukkan yang mana Wagyu set yang okey ni. Oh, yang sini. Terima kasih. Sebelah sini. Dia dapat daging Pfizer. Oh, set Ni. Kalau yang yang ni ni Australian. dapat nasi ramen dengan Oh, nasi 42. ramen. It's not Wagyu. Ni beef. Kan? waktu juga. Ni, oh. Cuma yang tu Australian, yang atas tu Japanese. Faham? Yang ni dia one set lah, which is Wagyu beef 120 gram, rice, soup, salad, fruit sauce. Okay. Boleh? Satu je lah yang ni, kita share. Bagi ni lah, takoyaki. Awak nak apa? Saya nak macam tak cukup nak order lagi. Banyak saya nak makan ni sekarang ni. Dia order sekali dia lah. Yay! Okay. Agedashi tofu. Sekejap lagi order lagi kot. Dah tak boleh fikir lagi Faham? Okay. Tadi Ko I punya ocha. Green tea? Oh. I punya tadi jasmine tea. Jasmine tea. Oh. Okay. Diorang nak ramen tu. Nak tengok lagi menu? Boleh tak? Boleh, tinggal satu je. Thank you. Allah, ni stiker ke apa? Stiker lah benda ni. Bang, saya tak boleh lah ocha terlalu pekat. Mungkin nak kena cairkan. Cair banyak. Oh, mak kau. Alah, kejap. Tak nampak. Oh, like that like that. Dia tak boleh. Aku pergi tadi. Kolok. Happy birthday to you. Happy birthday to Mia.
Dek you. Thank you. Mami? Oh, so sweet. Belah dekat Tapi kita nak eat together. Tak apalah, tengoklah dulu. Aku sweet kan? Sweet teruk dah. So, ni apa? Victorian sandwich. Oh. Sedap lah. Dia sandwich. Tak sandwich ni Dia ada savory. butter cake dengan Dia sweet sebab dia pergi beli dekat sini. Lepas tu dia macam ada strawberry cream. Lepas tu gagah lah aku pergi Tim's tu tadi kat Merauke. Kimi sentiasa sweet. Sebab tu aku jadi boyfriend dia. Forever. Abang makan dia. Sebab boyfriend lain dah pupus. Boyfriend yang perempuan dia tinggal kan. Sebab Lelaki semua dia pupus. gang rock. Yang lelaki semua tak boleh pakai sekarang ni. Marah. Marah. So basically kita orang order banyak lah. Ni yang kita orang order. Ini banyak kau cakap. Aku lapar ni Win. Yalah, pasal aku ada ramen. Okay. Yes. Kita dapat free ramen. Yay! Tai. Happy lah berniaga lagi. Aduh, yai. Mari makan. Ni adalah Wagyu fat. Oh, ni cara dia macam ni. Okay, macam dia tak nak bagi melekat. Oh, patutlah. Dia letak sengit tadi. Kena panggil lah budak tu. Lepas tu macam mana nak buat dia? Dia dah letak dah style dia. Dah. Dia ada marinade ke ni? Macam mana? Ni ada marinade ke? Ada. So masuk kat sini, kalau tak ada experience untuk masak ni pun kena belajar jugalah. Kan? Yang tak pandai masak macam saya ni kan, tak boleh lah. Saya letakkan nasi Tak awak. Ini dia. So masa nak makan baru bakar dan make sure dia macam ni je. Baru masak.
Panas ni, aku panas ni sebenarnya. Okay, so aku nak bagi tahu kau. It's not just chili. Dia bukan chili tau. Dia bau macam chili. It's not. Apa tu? Dalam ni. Tu apa sos? So, sos dia ni aku tak tahu apa. Nanti kena tanya. You have to mix it together. Because it's the bomb. When you mix it together, you dip the beef. Beef kah? Yalah. Wagyu is beef. Okay, so you do like this. Mix. Then you put rice. Okay, I'm ready for the next dish. Ramen seblak macam tu. Next dish, which is Tadu. lapar. Ya, Kak Mia, Aunty Mia tengah masak. Heck, why auntie? Saya sis lah. Nampak tak api dia macam slow? Tak, kau kena Kau kena kuat sikit je. Tadi pun dia dah panaskan dulu baru dia ni. Macam ada okey ke? What you feel? How you feel? okey banyak. Tak rasa nak macam awak nak cuba makan daging tu lepas tu macam daging tu korek kan? Untuk aku yang pakai braces ni, boleh makan. Dia merasakan seperti dia very soft and buttery and melt in your mouth, not in your hand. I get it. Aku makan macam kantin slow. Nak jadi ngantin kan? Tak. Kembang Makan. ni balu. Jangan macam-macam. Pengantin balu. Jangan macam-macam. Masak you kena buat sendiri. Weh. Dia tu kena buat okey lah tu. Oh, dia faham. Dia memang nak makan tofu tu dia dengan kuah-kuah dia sikit. Dia manis. Sedap pula. Layan kan? So, ada senawa. Kita senawa halus-halus je hari ni. Dalam kereta kan kita senawa. Tak kuat kan? Boleh tak? Tapi cara dia balut dia macam Lepas tu dia kena makan dengan sudu. Mungkin dalam ni. Dia bukan makan dalam pinggan ni. Ni kan dia bagi sudu dia kan? So macam kau dia macam I tak tahu lah, I pengantin. I makan je benda yang orang bagi hidang ni. Kita makan. tak apa, janji masuk perut sama je. It's like a birthday present to myself. I got myself a new job. Hari ni birthday dia Tangan dan dia pun dapat kerja yang baru. Tahniah. 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 Ribu-ribu tahniah. Ribu-ribu Untuk saya. lemon. Ada satu lagi kapal. Jadi kita orang belum makan. Kau sabar sekejap. Ini kapal ni. Wih, cucu. Tu cucu tu kereta api. Ni sampan ni ada takoyaki. Hai. Aku tak tahu macam mana aku nak sumbat lagi benda-benda ni dalam perut aku. Jadi aku cuba lah. You can do it. We can do it. Dengan so kita orang cuba untuk habiskan salad miso soup. Miso. The aku tak tahu ni apa benda. Aku rasa dia macam kimchi. Dia tofu, lepas tu dia sayur yang dia- dijeruk tu. Dia kimchi tapi Japanese style, so I don't know what's called. So yeah. Okay, lepas tu Dia sedara lah. Dia macam kita dengan Indonesia kan, kita ada sedara-sedara makanan lebih kurang. Kita teruskan cerita. ni takoyaki. Takoyaki ni beef kot, kan? Hai Mi, kita tak ambil NATO challenge lah. Tak payahlah. Kita nak makan kan? Aku dah kenyang gila ni. Kita lagi mas. Mana boleh makan taco potong-potong?
So many things that I want to say, but I want you to say it first. Dia lembut. Ini ingatkan aku bila aku pergi Osaka hari tu. Rasa Osaka tu sampai lah. Dia the one thing aku boleh cakap, it doesn't taste like local takoyaki lah. Oh. Sebab bagi aku local, sebab aku tak pernah sampai sana kan. Local takoyaki dia dah di fusion kan taste dia untuk local punya taste. Which is bagi aku dia masak semua penuh, dia keras. And then sauce dia tu very the sweet. Nah, tapi ini Ini bukan tak sweet dia punya sauce ni, tapi lain lah. Macam aku perasan ada something kat dalam dia. Macam pickle kan. Kau tak dapat eh? Tu. Nak tahu apa tu? Pickle. Sejenis pickle. Kita datang sebenarnya, kalau korang nak tahu lah, kita orang bukan food reviewer pun. Yes. Kita datang nak makan. Memang datang nak makan. So kita just share our experience kan. So macam kalau korang macam nak experience on your own, you just have to come to what you yakiniku and experience yourself. Aku dah kenyang. Sekarang ni kau cakap tadi kau nak spill the tea kan. So dengan ini saya mengucapkan happy birthday kepada Mia. Terima kasih. Sedih sikit. Terima kasih Banja. We're gonna say goodbye and thank you untuk Wagyu Yakiniku sebab benarkan kita orang shoot kat sini. Kan. Lepas tu macam tempat ni macam aman dan damai. Yeah. Kita tengok dia punya ID dia cantik. Aku tak nampak. Aku tak boleh buat apa, nak macam mana kau pendek. Dah lah, jom lah balik. Kau tak nak balik ke? Nak balik tadi. Bye sini. Okay. Jangan lupa baju nak kena simpan balik Kau sini, baju tu. Jangan buat harta. Kejap lagi lah. Ini kita sedang makan Sudah makan, sudah kenyang. Sedang kenyang. Bau durian bro. Dia sebelah Setapak Central Mall. Setapak Central Mall tu nampak tak? Terbaik. Cendol durian tu. Kalau aku tak rasa ni, aku dah pangkal lagi kat sini. Ya. Kan? Ya, aku rasa aku pun. Kan, bahaya kan? Dia macam mundang lah. Sini ada bau-bau lah. Petang